Berita terkini, sebanyak RM82,000 Malaysia nilai emas dirampas di KL. Bukan sebab curi, tapi sebab ketulinan palsu. KBDL rampas lebih 3,500 keping emas yang dipromosi sebagai ketulinan 99.9. Tapi bila diuji guna mesin XRF, ketulinan sebenar sekitar 77%. Lebih membimbangkan, pemis ni bukan jual sendiri saja. Dia juga pembekal kepada runcit lain yang menjual produk yang sama dan secara online. Sebahagian emas yang dirampas, ketulinan sebenar sekitar 77 ke 90% sahaja. Walaupun dicop sebagai ketulinan 999.9 dan setiap satu cuma 0.01 gram. Emas kecil tapi penipuan besar. Disarankan masyarakat bila nak beli emas, beli dengan syarikat yang berkredibiliti tinggi dan ada jaminan ketulinannya. Jangan sekadar tengok harga. Kena beli dengan ilmu yang betul. Follow saya untuk tips simpanan emas dengan tenang.